Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sirih berlipat terletak rendah. Sirih dari Pulau Mutiara. Manis kata madah dan indah. Awal bismillah pembuka bicara. Nama diberi, saya Muhammad Izarif Akil bin Iskandar. Saya merupakan murid tahun 6 dari sekolah SK Serimah Kota. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang sebuah buku yang penuh dengan pengajaran moral yang sangat berharga, iaitu Monyet yang Pemalas yang ditulis oleh Noor Azlin Jaafar dan diterbitkan pada tahun 2019 oleh Quality Book Sendirian Berhad. Buku ini menyampaikan pelajaran yang sangat penting tentang nilai kerja keras, berdikari dan tanggungjawab melalui kisah seekor monyet yang terlalu bergantung pada orang lain. Buku ini mengisahkan seekor monyet yang sangat pemalas dan sering menipu haiwan lain untuk mendapatkan makanan. Monyet lebih suka bergantung pada orang lain daripada berdikari. Suatu hari, tupai menasihatinya untuk berdikari, tetapi monyet tidak mengendahkannya. Kemudian, Gagak bertanya, mengapa monyet menangis? Dan monyet memberitahu bahawa ibu bapanya telah meninggal dunia dan tidak diajar untuk mencari makanan sendiri. Gagak yang terpedaya menolong monyet dengan syarat monyet mesti berdikari. Walaupun Gagak selalu mencari makanan untuk monyet, monyet tetap malas. Suatu hari, monyet mengajak Gagak berlayar ke tempat yang banyak makanan. Tetapi dia langsung tidak membantu mendayung perahu. Setelah perahu karam, Gagak yang dapat terbang meninggalkan monyet yang hampir lemas. Gagak menegur monyet dan mengingatkannya untuk belajar menyelamatkan diri sendiri dan berdikari. Monyet akhirnya sedar bahawa dia harus berubah dan tidak bergantung pada orang lain. Tema utama dalam buku ini adalah kerja keras, berdikari dan tanggungjawab. Buku ini mengajarkan kita bahawa kita tidak boleh hidup dengan kemalasan atau bergantung pada orang lain. Kita harus berusaha sendiri untuk mencapai apa yang kita perlukan dalam hidup ini dan tidak boleh berharap pada orang lain untuk selalu menolong kita. Moral utama dalam buku ini adalah bahawa kita harus belajar untuk berdikari dan tidak bergantung pada orang lain untuk segala-galanya. Sikap malas dan menipu hanya akan membawa kita kepada kesulitan. Seperti yang dialami oleh monyet, buku ini mengingatkan kita bahawa dalam hidup kita harus berusaha untuk mencapai matlamat dan tidak hanya bergantung kepada kebaikan orang lain. Kesimpulannya, buku Monyet yang Pemalas adalah sebuah buku yang penuh dengan nilai moral yang sangat penting, terutamanya tentang berdikari dan bekerja keras. Buku ini sungguh sesuai untuk kanak-kanak kerana dia memberikan pengajaran yang mudah memahami mengenai tanggungjawab diri dan tidak bergantung pada orang lain melalui kisah yang menarik dan penuh pengajaran. Buku ini adalah pilihan yang tepat untuk sesiapa sahaja yang ingin belajar tentang nilai disiplin, tanggungjawab dan usaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.